Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kooperasi. Mesyuarat Agung Perwakilan Angkasa (MAPA) merupakan platform yang amat penting dalam sistem tadbir urus gerakan koperasi. Di sinilah suara anggota disalurkan melalui wakil yang dipilih untuk membincangkan pelbagai perkara berkaitan pembangunan, kemajuan, prestasi dan masa depan gerakan koperasi. Setiap perwakilan yang hadir membawa amanah yang besar. Amanah tersebut bukan sahaja untuk mewakili koperasi masing-masing, tetapi juga untuk memastikan setiap keputusan yang dibuat dapat memberikan manfaat kepada keseluruhan gerakan koperasi. Amanah ini perlu dilaksanakan dengan penuh integriti, keikhlasan dan rasa tanggungjawab yang tinggi, kerana keputusan yang dibuat hari ini akan memberi kesan kepada hala tuju bakal kita lalui bersama. Keunikan koperasi terletak pada amalan demokrasi yang menjadi asas kepada setiap tindakan dan keputusan. Justru, persidangan seperti MAPA bukan sekadar memenuhi keperluan organisasi, tetapi menjadi lambang komitmen kita terhadap prinsip keterbukaan, kebersamaan dan kebertanggungjawaban bukan sahaja kepada koperasi tetapi kepada agama, bangsa, negara, tanah air dan dunia. Saya percaya bahawa setiap pandangan, cadangan dan idea serta usul yang diketengahkan sepanjang persidangan ini akan menyumbang kepada usaha memperkukuhkan gerakan koperasi agar terus relevan, berdaya saing dan mampu memenuhi keperluan anggota dan persekitaran yang sentiasa berubah. Sebagai perwakilan, kita perlu sentiasa mengutamakan kepentingan gerakan secara keseluruhan dan memastikan setiap keputusan yang dibuat berpaksikan kepada manfaat anggota serta masa depan koperasi, agama, bangsa dan tanah air serta dunia. Selaras kata-kata bijak pandai, sekali berkoperasi, terus berkoperasi. Dengan itu, saya mengucapkan selamat bersidang kepada seluruh perwakilan Mesyuarat Agung Perwakilan Angkasa kali 40. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.